Sekarang saya mari ke Soso Dikon He di Kundasang, Sabah. Dalam keadaan sekarang ni hujan. Hujan. Apa-apa pun nanti kita review tempat ni. Tempat pergambaran terbaik lah di sini, dikatakan begitu. Kepada yang berminat bergambar, boleh mari bergambar di sini. Okey, jom kita lihat apa yang ada di sini. Oh, nampaknya terpaksa sewa payung kerana hujan. Oh, nanti nak betulkan payung. Payung Okey, kita naik atas ni untuk melihat pandangan semua kawasan ni. Bayaran masuk di sini untuk bergambar RM8 seorang. Sewa payung kerana hujan RM5 satu payung. Lihat pemandangan yang indah. Betapa cantiknya suasana Bukit Bukau Gunung Ganang. Di sini semuanya kawasannya berbukit. Tengok rumah-rumah semua di tepi bukit. Oh, ni ada tempat relax tapi hujan. Nampak tak? Semua kawasan berbukit. Nu Gunung Kinabalu. Dilindungi awan Gunung Kinabalu. Makhluk gunung. Makhluk gunung. Gunung Kinabalu. Ni tempat parking kereta. Motor pun boleh letak situ. Selamat datang ke Soso Dikon Hill. Ni nama tempat ni, di Kundasang, Sarawak. Meme aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang menawan. Tiada kereta pun tidak apa-apa bang. Bapakku ada jet, boleh terbang sini sana. Siap boleh landing atas sana. Gunung Kinabalu. Tak nampak mana Gunung Kinabalu. Ada rasa lenguh kot. Lelah. Naik. Tinggi. Sekarang hujan dah serik. Sungguh cantik di pandangan mata. Inilah dia tempat yang tinggi. Apa itu kawan? Siapa lama tinggal? Siapa suruh hacking? Sudah sakit. Hati-hati tambah sakit. Ni ayat pun ni. Ada satu lagi. Tempat rehat. Wow! Tinggi ya. Ingatkan sekat ni je.
Oh, bunga. Bunga raya warna purple. Oh, comel bunga raya ni. Bunga raya ni kalau diletakkan ke dalam air suam. Bagi yang demam boleh buat jelung kepala. Bagi sejuk suhu deman. Gunalah bunga raya. Tidak semestinya bunga raya yang warna ungu. Semua jenis bunga raya lah boleh buat begitu. Ni bunga matahari pun ada di sini. Bunga matahari. Cantiklah cantik. Lihat pemandangan di bawah. Maaflah kalau gambar kurang jelas. Maklumlah hujan sekarang ni. Dalam keadaan hujan. Oh, nampak tu. Itu puncaknya. Saya akan ke atas sana. Tu dia. Ketinggiannya yang sangat tinggi. Lihat pemandangan di bawah sana. Majoriti di sini rumah di lereng bukit. Ni ada disediakan tong sampah. Sampah tidak boleh dibuang merata-rata. Do not pick flower. Bunga pun tak boleh dipentik. Ni laluan naik. Tinggi lagi tu. Okey, saya akan naik terus ke atas sana. Okey, jom. Okey, saya sudah sampai di kemuncak Kokodikong. Ni Kokodikong, Kundasan, Sarawak. Inilah pemandangan dari atas. Tengok kamu. Kepada yang minat trekking, bolehlah datang ke Kokodikong He, Kundasan, Sarawak. Di sinilah kemuncaknya. Okey, inilah saja video untuk di Kokodikong He. Sekian, terima kasih. Semoga anda yang menonton gembira melihat apa yang saya tunjukkan. Diharapkan anda dapat subscribe, like dan komen.